Assalamualaikum dan hai. Hari ini saya nak tunjuk pada awak satu website yang awak boleh buat duit dengan menjadi affiliate, yang mana komisionnya sangat tinggi sehingga 50% setiap pembelian orang ataupun prospek yang beli melalui link anda. Baik, website yang saya masukkan tadi adalah website clickjer.com. Website clickjer.com ni untuk awak buat duit melalui program affiliate. Best buat duit kat sini sebab dia ada banyak produk. Awak boleh tengok semua sebab dia ada banyak produk dan kita boleh pilih produk apa. Nanti saya tunjukkan. Kita tengok satu persatu. Baik, pertama sekali bila awak masuk clickjer.com ini, dengan paparan pertama ni boleh baca sendirilah paparan yang saya tunjuk dekat sini. Program affiliate ni kami adalah percuma. Ini paling penting, percuma dan sangat mudah untuk disertai, tiada sebarang yuran serta tiada risiko. Yang ni best sebab tak perlu apa-apa bayaran pun. Kadang kat luar sana ada perlu bayar itu, bayar ini kan. Kita tak nak, kita nak cari duit kan, kita nak buat duit melalui online. Ni percuma. Bila percuma tak ada apa-apa risiko kerugian, orang kata kan. Bagus ni. Jadi bila anda daftar ini, anda akan terima link unit anda. Jadi awak sendiri, awak dapat link awak sendiri bila awak daftar. Nanti saya tunjukkan satu persatu untuk daftar. Kita tengok dulu satu persatu lah. Kita tengok satu persatu macam mana ia berfungsi. Jadi program affiliate berfungsi dengan cara yang mudah dan efektif untuk anda menjana pendapatan. Ini sangat kita sesuai untuk kita lah. Yang makan gaji, yang jadi suri rumah sepenuh masa sambil jaga anak kan. Ada murid pelajar, sebagai pelajar pun boleh buat duit ni. Sebab kat mana-mana pun boleh dan anda sendiri dapat link anda sendiri. Jadi setiap kali seorang klik pada link tersebut dan membuat pembelian, sistem kami akan merekodkan transaksi itu dan anda akan menerima komisen sebagai ganjaran. Baik, kita tengok seterusnya berkaitan dengan butiran program. Okey, yang ni penting untuk kita tahu. Baik, yang pertama sekali awak baca kat sini, jenis komisen dia bayar per jualan 50% untuk setiap jualan yang anda bawa. Sangat tinggi ni. Sangat tinggi. Kebiasaannya kita tengok kalau jadi affiliate ni dapat 10% sahaja kan. 15% sahaja. 5% sahaja sikit. Tapi alhamdulillah dekat clickjer.com ini dia bagi 50%. Sangat banyak ni. Apabila awak jual satu produk, satu e-book kan, satu e-book berkaitan topik apa-apa, contohnya harga dia 100, awak dapat RM50. Banyak tu. Tak perlu apa-apa modal pun dapat RM50. Sambil duduk saja-saja kan. Awak sebagai apa-apalah, pekerja makan gaji ke apa-apa benda, apa-apa pun awak boleh buat duit zaman sekarang. Macam mana? Kita tengok je lagi detail. Okey, baik, syarat pembayaran kena ada RM30. Baki minimum yang diperlukan untuk pembayaran, maknanya awak perlu ada RM30 dalam website ini, barulah kita boleh keluarkan duit kita. Baru kita boleh masukkan duit kita tu ke dalam bank kita, baru boleh transfer. Okey. Seterusnya tempoh pembayaran ni, pembayaran dibuat sekali sebulan untuk bulan sebelumnya. Maknanya kalau awak buat jualan bulan, maknanya kata kalau jualan bulan Mac, awak buat bulan Mac kan, jadi dapat bulan April, macam itulah. Maknanya jualan daripada Mac, April, jualan daripada bulan April, bulan seterusnya bulan Mei. Maknanya dia buat sebulan sebelumnya. Okey. Baik, kita tengok komisen yang dibayar 6 bulan terakhir. Ini adalah komisen yang dibayar kepada affiliate yang ada. Sekarang ni belum ramai lagi orang tahu berkaitan dengan affiliate clickjer.com ni. Jadi anda kena laju-laju. Sebab apa? Nanti ramai dah tahu kan, berebut-rebut pula. Anda kena cepat untuk grab peluang ini. Saya nak tunjukkan daripada bulan Julai, Ogos, September. Ini ada yang dah dibayar RM3,900, RM3,714, RM3,400, RM3,300 dan seterusnya. Dan kat sini 5 affiliate terbaik tunjuk. Nama dia Rahman Hatim kan, bos yang ini waktu saya tarikh yang saya rekod ni lah. Waktu dia. Jadi ini adalah
paparan utama untuk anda sebelum anda daftar. Boleh baca detail dia dekat sini, macam mana. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan macam mana kita untuk nak daftar. Kalau anda dah daftar, terus type macam saya sudah ada kan, nama saya. Jadi saya nak tunjuk pada anda macam mana daftar dia sangat simple, sangat senang. Baik, sekarang ni kita masuk dekat saya tekan tadi, kita masuk dekat nak daftar sekarang. Okay, kita baca sertai program affiliate kami dan mula jana pendapatan untuk setiap jualan yang anda bawa. Cipta akaun anda, letakkan kod pautan di laman web anda dan lihat baki akaun anda bertambah apabila pelawak anda menjadi pelanggan kami. Maknanya kita dapat link sendiri bila mana kita buat akaun kita dan kita boleh jual apa-apa produk. Okay, sekarang ni macam biasa, mudah sahaja awak letak sendiri username awak apa-apa kan. Contohnya Ahmad kan, Ahmad 98 contohnya kan, 98. Okay, password sendirilah buat. Okay, password sekali lagi mudah saja, dan email anda sendiri. Contohnya saya buat contoh saja ni contohnya online business 069@gmail.com. Okay, ni nombor IC anda lah, berapa kan. Contoh saya buat 97890101 kan, 5569, macam tu lah. Okay, anda boleh letak butiran nama anda sendiri dekat sini. Ini saya tak apalah ajar panjang kot kan. Anda letak nama sendiri, nama bapa anda, lepas tu anda letak nombor telefon lah. Boleh pilih ni kat ni, cari yang Malaysia, takkan Bangladesh pula kan. Gurau saja Burkina Faso burung ngarut lah banyak Okay. Okay, anda boleh cari Malaysia. Okay, cari Malaysia ada, sebab dia buat dari Malaysia. Okay, bank transfer. Okay, ini keadaan nak transfer ke bank mana, anda boleh, ini sahaja bank transfer sahaja pilihan kita. Maknanya kami akan menghantar kepada anda menerusi pemindahan wang di bank. Okay, awak boleh buat sendirilah ni, mudah sahaja ni. Okay, dan awak tekan tik. Okay, sebelum tu bacalah sedikit kan terma dan syarat program affiliate ni. Penerimaan dia dengan syarat ni, anda dianggap telah membaca. Anda tekan ni maksudnya awak telah membaca semua syarat-syarat ni. Macam biasalah, membaca, memahami dan bersetuju dengan semua terma syarat. Jika anda tidak bersetuju dengan mana terma ini, sila berhenti menggunakan program affiliate klikje.com ini. Kalau tak bersetuju, tak payah tekan, tak payah buat kan. Tak ada duit lah pula kita, masalahnya itulah. Jadi awak tekan sini, anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan akaun anda sendiri. Kata laluan password kena pastikan tidak ada pihak ketiga. Bahaya juga kan, buat duit tengok dapat kat pihak ketiga, scammer ke apa, dia pun apply commission tu masuk kat bank dia, rugi lah. Kod etika ni anda boleh baca sendiri ni. Tidak membuat iklan mengelirukan palsu atau melibat kata-kata yang tidak etika dan sebagainya. Promosi nak dilakukan secara beretika, macam biasalah. Okay, macam mana penambatan akaun ni? Klikje berhak untuk menamatkan akaun affiliate pada bila-bila masa jika terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat. Dia mudah sahaja tak perlu kita tak complicated pun. Kita jaga dia orang jaga kita, gitulah ceritanya. Okay, anda boleh baca sendiri. Klik tip dan sini anda boleh letak bank apa, Maybank ke, dan letak nombor akaun anda. Lepas akhir sekali anda tekan cipta akaun saya, anda boleh tekan kat sini. Okay, simple sahaja untuk daftar dia. Ni saya nak tunjuk kepada anda, setelah kita sudah login ataupun kita daftar, kita akan dapat paparan ini utama. Semua mesti dapat ini berkaitan dengan akaun anda sendirilah. Yang paling best adalah berkaitan dengan bahan pemasaran. Okey, anda akan dapat sendiri affiliate ID anda dan juga link affiliate asas anda di sini. Okey, maksudnya awak dapat benda ni lah. Awak akan sendiri, ni saya punya. Okey, dan ini adalah ID saya punya, nama saya. Awak sendiri dia akan keluar sendiri. Jadi apakah produk-produk yang awak dapat untuk kita iklankan ataupun jual
sebagai affiliate. Pertama sekali, produk mudahnya beli kereta. Awak boleh buka ni, awak boleh tekan scroll, bukan tekan scroll, awak boleh scroll je. Okay, berkaitan dengan info-info yang ada, ibu-ibu yang ada dalam ni, misi obes, misi bebas obes, misi bebas obes, okay, turun berat cara sihat sampai BMI normal, dan jana bagaimana saya jana income 4 angka sebulan dari rumah sebagai VA ataupun virtual assistant. Yang ini best seller, yang ini paling banyak orang beli, publish 2025 tahun lepas. Yang ni best seller. Ni macam mana nak buat duit dalam Canva. Melalui Canva jana 12,000 dalam tempoh 48 jam dengan skill Canva. Boleh jual benda ni. Semua ada. Bisnes komputer, bisnes tepung premix kan, tukar resepi jadi duit, rahsia blaster kan, macam mana teknik marketing WhatsApp, okay, artikel AI, rahsia anda boleh tengok sendirilah. Bisnes belon ada, bisnes easy ada, tudung, air balang, okay, bakery, Lazada, anda boleh tengok, anda boleh scroll sendiri. Umrah DIY kan, do it yourself. Ni commission dia dah terus bagi kat sini. Commission RM40, banyak ni commission dia, RM30 kan, RM25 success ghostwriter menulis buku kan, business TikTok shop ada RM60 commission, banyak. Ikan tilapia, rahsia lulus temu duga kerajaan, okay, dan pelbagai lagi lah. Anda boleh scroll sendiri, banyak ada dalam ni bawah ni kan. Rahsia solat, bisnes burger, jom bebas hutang, menarik ni, menarik dari Dr. Syam Tuan Iskandar Al-Haj, okay, suami unggul kan, dan sebagainya lah. Itu semua, okay. Dekat tepi ni anda tengok ada dekat, boleh share terus. Dekat tepi ni anda boleh share terus melalui WhatsApp, share on thread, on X, copy link. Anda boleh copy link atau boleh buat mana-mana, okay, klik copy link, okay. Ataupun anda buka terus, nak share on thread, boleh terus pergi kat sini. Ini saya punya, okay, ini thread saya punya, boleh keluar. Nanti ayat pun ada. Itu yang best. Copywriting pun ada juga, dia tunjuk juga untuk awak tengok, ambil copy paste sahaja. Lepas tu tekan terus, boleh pasang apa, tekan mana. Baik, kat sini nak tengok bahan pemasaran. Macam mana nak tengok copywriting, okay, gambar produk, link produk, ayat iklan, okay. Ini semua bahan-bahan pemasaran awak boleh guna. Ambil dia punya sahaja, okay. Mula pertama sekali gambar produk. Dekat sini sila pilih produk yang awak nak. Bisnes apa tadi, bisnes apa, banyak semua ada dekat yang dia tunjuk tadi, okay. Yang ni unpublished lah, belum lagi publish, okay. Contohnya saya ambil rahsia VA, okay, rahsia virtual ni, display gambar produk. Jadi gambar ni anda boleh ambil, anda boleh upload di dalam thread anda Facebook ke apa, boleh download. Dan ini link anda. Ini banyak kan, ini link, copy, share link, okay. Okay, semua. Ini adalah gambar-gambar poster awak boleh guna, okay. Macam mana kalau nak tengok ayat iklan, dekat sini ayat iklan. Sini ayat iklan. Contohnya, okay, contoh tadi saya ambil tentang macam mana rahsia VA, silap, rahsia virtual assistant, okay, display ayat iklan produk. Okay, ini best. Tak ada tempat lain. Tahu lah, ada. Kalau tak ada, kat sini ada, okay. Dekat clickje.com ada untuk awak copy dan share tentang ayat-ayat. Ayat dia bagi ni, kalau dulu orang cakap aku boleh dapat income 4 angka sebulan tanpa keluar rumah, tanpa perlu jual barang, aku memang tak percaya. Macam mana nak kerja kalau duduk rumah je kan. Anda boleh copy dan boleh ubah mengikut kesesuaian anda lah sendiri. Lepas tu letak dekat sini link anda sendiri. Ni dia bagi rasanya link kita dah ni kan, link. Ataupun anda boleh check link anda betul ke tidak. Boleh ambil copy link yang anda punya lah. Ambil lihat ayat iklan ini kan. Boleh tekan, okay. Apabila orang tekan anda punya link, okay, macam mana dia akan masuk dekat sini. Saya tunjuk macam mana. Apabila macam ni kan,
Maksudnya orang tekan link anda, dia akan buka ni, dia akan baca dulu ayat-ayat ni. Ni semua dah sediakan dah untuk anda, untuk kepada prospek kita, untuk dia tengok, baca. Ni dia boleh beri nama dan email untuk dapat senarai apa kan, dapat email kepada dia automatik. Ini cerita ni tentang ni, cerita tentang ibu ni lah, WA. Ini dia tunjuk income dia dapat berapa kan, 2,000, banyak ni, 1,500, 1,000 kan. Jadi orang percaya, akan yakin tentang produk. Siap bagi kandungan. Apa isi kandungan? Isi kandungan ibu ni orang akan baca. Dia akan dapat semua ni. Bab 1, intro kepada dunia, discover kan, discover niche and service. Bab 3, identify target market. Semua sangat menarik. Sangat menarik orang baca. Okey. Harga last sekali, harga lah kat bawah, hanya RM80 sahaja untuk mulakan langkah jana pendapatan 4 angka di rumah. Maknanya anda akan dapat 50%, tak silap saya, jadi RM40, separuh. Banyak RM40 kan. Orang akan tekan ni, dan dia akan belilah. Ini siap ada orang yang dah beli testimoni kan, testimoni apa kata mereka. Setiap bab diterangkan dengan ringkas dan tidak menggunakan istilah yang rumit, sesuai untuk semua peringkat umur. Anda sendiri pun boleh beli juga. Anda sendiri boleh beli, boleh beli untuk anda dapat pengalaman kan. Awak sendiri pun boleh beli. Awak sendiri boleh beli sendiri, boleh guna pengalaman awak pakai dan follow. Mana tahu dapat buat duit juga dekat sini, virtual assistant, dapat rezeki melalui sini juga. Syukur alhamdulillah kan. Sangat menarik. Okey. Boleh tekan terus untuk pembelian. Okey. Ini untuk prospek lah. Kalau awak nak beli pun boleh beli. Pakai link awak sendiri pun tak apa. Okey. Baca. Okey. Boleh baca. Ini panduan untuk affiliate baru. Awak boleh klik, awak boleh download. Ini video. Semua dah sudah tertera dan disediakan semua untuk awak. Okey, awak boleh godek-godek untuk buat duit melalui sini. Bagaimana kawan? Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan tutorial yang saya tunjukkan di klikje.com untuk kita dapat sama-sama bina pendapatan online, untuk kita cari side income walaupun kita ini kerja 9 sampai 5 ataupun sebagai seorang suri rumah, ataupun kita ini pelajar yang sedang cari side income. Ini sangat sesuai untuk seorang beginner kita ini, untuk sama-sama kita bina pendapatan online, cari duit tambahan untuk kehidupan kita. Saya minta tolong kepada anda semua untuk tekan subscribe, like dan komen di channel saya ini untuk bantu saya untuk capai 500 subscriber yang pertama. Terima kasih saya ucapkan. Kita jumpa next video.